fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nadiah binti Wan Kamarudin. Nama saya Raja Nik Nurdamia binti Raja Arman. Nama saya Yasmina Biha binti Muhammad Ali Safiani. Jadi hari ini kami bertiga akan membincangkan dan juga mengkritik karya klasik Melayu iaitu Gurindam 12, iaitu khususnya ke-12. Jadi karya ini ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang tokoh penting dalam perkembangan sastera Melayu klasik. Jadi kita bukan sekadar nak faham maksud dia, tapi juga nak lihat kekuatan dan juga kelemahan dari sudut sastera dan juga kebudayaan. Raja muafakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Jadi fasal ini banyak menyentuh tentang kepimpinan, hubungan antara raja dan pembesar dan juga nilai moral dalam pemerintahan. Betul tu, kalau kita tengok secara keseluruhan, Gurindam pasal ke-12 ni dia banyak menekankan tentang nasihat kepada pemerintah. Tapi dalam masa yang sama juga, Gurindam ini juga boleh dikaitkan dengan masyarakat biasa. Ya, dan yang menariknya, walaupun ia ditulis dalam konteks zaman dahulu, mesej dia masih boleh kita kaitkan dengan situasi pada masa kini, terutamanya dalam isu kepimpinan dan juga integriti. Secara umumnya, fasal ini dia menekankan bahawa seorang raja perlu bermuafakat dengan menteri, berlaku adil kepada rakyat dan juga menghargai orang yang berilmu. Selain itu, ia juga menekankan kesedaran tentang kematian dan kehidupan akhirat sebagai panduan untuk kita membuat keputusan. Maksudnya, kepimpinan yang baik bukan sekadar kuasa, tetapi juga ia merupakan tanggungjawab moral. Okey, jadi kita akan sentuh tentang kekuatan dalam Gurindam ni. Jadi pada pendapat saya, salah satu kekuatan utama pasal ke-12 ini ialah mesejnya yang sangat jelas dan tersusun. Betul tu Raja. Setiap rangka ini, dia macam bagi satu prinsip tentang kepimpinan. Contohnya, raja bermuafakat dengan menteri. Jadi ini menunjukkan pentingnya kerja berpasukan dalam pemerintahan. Dan metafora kebun berpagar duri itu sangat menarik. Ia menggambarkan bahawa kerajaan yang kuat ini perlu ada perlindungan dan juga kerjasama. Okey, saya rasa kita kena betul-betul fokus pada kelemahan pula. Sebab ini bahagian penting dalam kritikan. Salah satu kelemahan utama Gurindam fasal ke-12 ini ialah dia terlalu bersifat idealistik. Iaitu maksudnya dia menggambarkan seseorang pemimpin yang sempurna, iaitu sentiasa bersikap adil, sentiasa mendengar nasihat dan juga sentiasa berakhlak baik. Betul tu. Tapi kalau secara realitinya,
sangat susah kalau kita nak jumpa pemimpin yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Jadi persoalannya, adakah gurindam ini terlalu jauh daripada realiti kehidupan sebenar? Saya setuju. Malah, kita boleh kata karya ini lebih kepada dunia ideal berbanding dunia realiti. Ini boleh jadi kelemahan sebab pembaca mungkin rasa mesej dia susah untuk diaplikasikan. Selain itu, saya rasa gurindam ni dia juga terlalu bersifat umum. Dia tak bagi contoh yang spesifik. Contohnya, bila dia kata hukum adil atas rakyat, kita tak tahu macam mana keadilan tu nak dilaksanakan. Ya, lagi satu isu, dalam dunia sekarang, konsep keadilan ini sangat kompleks. Ada keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan pendidikan. Tapi, gurindam ni tak huraikan pun secara lebih mendalam. Jadi, pembaca kena tafsir sendiri dan ini boleh menyebabkan pelbagai interpretasi. Dari satu sudut, itu sangatlah bagus. Tapi dari sudut yang lain, ia menunjukkan kekurangan dari segi penghuraian. Baiklah, saya juga nak sentuh tentang konteks. Iaitu gurindam ini ditulis dalam zaman Kesultanan Melayu. Jadi ia sangat berpusat kepada institusi raja. Betul tu. Tapi dalam konteks moden ini, kita hidup dalam sistem demokrasi. Jadi konsep raja ni tak mungkin lagi relevan pada masa kini. Jadi, kita kena ubah tafsiran tu daripada raja kepada pemimpin secara umum. Tapi, di situ juga kita nampak satu kelemahan sebab teks asal tak universal. Selain itu, gurindam ini juga terlalu menekankan aspek kepatuhan. Maksudnya, rakyat tu digambarkan perlu menerima kepimpinan yang baik tanpa banyak persoalan. Ya, betul tu. Dan ini berbeza dengan pemikiran moden yang lebih kritikal. Sekarang, rakyat ada hak untuk bersuara dan mempersoalkan tentang pemimpin. Jadi, kita boleh kata bahawa gurindam ini kurang memberi ruang kepada kebebasan untuk kita berfikir. Jadi, satu lagi kelemahan pada gurindam ni ialah dari segi gaya penyampaian. Walaupun ringkas itu kelebihan, tapi pada masa yang sama ia juga terlalu padat. Betul, sebab tak semua orang mampu mentafsir makna tersirat gurindam itu dengan mudah. Terutamanya pelajar sekolah. Mereka mungkin perlukan penjelasan tambahan daripada guru. Akhir sekali, saya rasa gurindam ni kurang menyentuh aspek praktikal. Sebabnya dia banyak bagi nasihat tapi kurang menunjukkan cara untuk melaksanakan nasihat tersebut. Ya, betul. Dia lebih kepada teori tanpa aplikasi. Dan itu menyebabkan jurang antara ilmu dan juga amalan. Jadi, secara keseluruhannya, walaupun gurindam ini kaya dengan nilai moral, tapi juga mempunyai beberapa kelemahan dari segi realiti, konteks dan juga penghuraian dia. Okey, sekarang kita masuk pula kepada kritikan yang lebih khusus dan mendalam. Saya rasa salah satu kelemahan utama gurindam fasal ke-12 ini ialah sifatnya yang terlalu idealistik, iaitu dia menggambarkan seorang pemimpin yang seolah-olah sempurna dari semua aspek, iaitu adil, bijaksana, berakhlak tinggi dan sentiasa membuat keputusan yang tepat. Oh, betul tu. Tapi, kalau kita lihat dalam dunia sebenar, kepimpinan ni bukan sesuatu yang sempurna. Pemimpin juga manusia biasa yang ada kelemahan, tekanan dan kepentingan tertentu. Jadi, gambaran dalam gurindam ini mungkin terlalu utopia atau terlalu indah untuk menjadi realiti sebenar. Ya, dan ini boleh menimbulkan persoalan. Adakah karya ini benar-benar mencerminkan realiti kehidupan ataupun sekadar menjadi panduan moral yang sukar dicapai? Sebab dalam dunia sebenar,
kepimpinan melibatkan konflik, kompromi dan kadang-kadang keputusan yang tidak memuaskan semua pihak. Okey, jadi kalau kita analisis dengan lebih mendalam, konsep kepimpinan dalam gurindam ini sangat berasaskan moral dan juga agama. Pemimpin digambarkan bukan sahaja perlu bijak, tetapi juga mempunyai akhlak yang tinggi. Betul tu Raja, tapi persoalannya, adakah konsep kepimpinan seperti ini masih relevan dalam dunia hari ini? Pada pendapat saya, ia masih relevan. Tetapi ia perlu ditafsir semula mengikut konteks semasa. Jadi, saya pula rasa ia relevan dari segi nilai, tetapi tidak mencukupi dari segi praktikal. Dalam dunia moden ini, sifat kepimpinan juga memerlukan kemahiran teknikal, pengurusan dan juga keupayaan dalam membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Ya, contohnya kalau kita tengok dalam organisasi pada hari ini, pemimpin bukan sahaja perlu berakhlak baik, tapi juga perlu bekerjasama dengan pasukan dan mengurus sumber dengan berkesan. Selain itu, konsep adil kepada rakyat dalam gurindam ni boleh dikaitkan dengan keadilan sosial pada masa kini. Betul. Dan juga, nilai menghargai orang berilmu pula sangat penting dalam dunia moden yang berasaskan pengetahuan dan juga kepakaran. Jadi, kesimpulannya, walaupun gurindam ini lahir dalam konteks lama, nilai-nilainya masih boleh digunakan asalkan kita menyesuaikan tafsirannya dengan keperluan semasa. Okey, jadi kalau kita tengok pula dari segi struktur gurindam ini memang ringkas dan padat, tetapi pada yang sama, ia agak umum. Ya, dia macam menyampaikan idea utama tanpa huraian atau contoh yang jelas. Jadi pembaca ni mungkin sukar untuk memahami maksud secara mendalam. Betul. Disebabkan itu, pembaca perlu mentafsir sendiri dan kadang-kadang tafsiran itu boleh berbeza antara satu sama lain. Selain itu, struktur yang terlalu ringkas ini mungkin kurang sesuai dengan pembaca moden yang lebih biasa dengan penjelasan yang lebih terperinci. Okey, jadi kesimpulannya walaupun struktur gurindam ini indah dan juga klasik, tetapi juga mempunyai kelemahan dari segi kejelasan dan juga penghuraian dia. Tetapi dalam PDP, kita boleh menggunakan gurindam ini untuk mengajar kepada murid-murid tentang nilai kepimpinan. Betul, tapi guru juga perlu kreatif supaya murid dapat memahami nilai murni dalam gurindam ini. Kalau tak, pelajar mungkin tak faham apa itu relevansi. Betul tu. Bayangkan seorang pemimpin yang tak dengar nasihat. Perkara ini akan menjadi bertentangan dengan gurindam fasa ke-12 ini. Dan boleh menyebabkan kegagalan organisasi. Jadi, kenapa pemimpin itu perlu adil? Saya rasa pemimpin perlu adil demi kesejahteraan rakyat. Dan untuk kepercayaan. Kesimpulannya, pasal ke-12 ini dia menekankan kepimpinan yang beretika. Walaupun ia mempunyai kelemahan, tetapi ia tetap relevan. Dan perlu ditafsir mengikut zaman. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa karya ini perlu difahami secara kritis, bukan sekadar diterima bulat-bulat. Dan kita sebagai pelajar IPG perlu melihat kedua-dua sisi kekuatan dan juga kelemahan. Barulah kita dapat menghargai karya ini secara lebih mendalam. Sekian, terima kasih.